Assalamualaikum, welcome back to Nora Vlog. Hai korang, Assalamualaikum. Yes, macam yang korang pada kata itu, my whole family and me are going to Umrah, Alhamdulillah, for 2025. Tak terkata diucapkannya, hari ni 23. So our flight will be at night. So ni kena ada dekat airport dalam pukul 5 macam tu. InsyaAllah I will rakam all this moment dekat dalam ni. Yang mana I boleh tunjuk, I tunjuk the moment macam mana suasana dekat sana. Sebab kita me and my family, my whole family sana untuk beribadah kan. So tak semua saya boleh tunjuk, tak semua saya boleh record. Maybe sikit-sikit ada yang boleh kita record, kita record. Okay. So doakan untuk kita orang, okay. You guys subscribe, like, dan enjoy this vlog. This Umrah vlog. Bye-bye. Kita sampai airport. Ada kebun tu. Buat tak boleh. Hello. Tunggu lagi satu lipat kan ni. Air balik. Saya satu tak sabar. Ha. Ni tak sabar. Gila. Nangis hari ni. Nak sikit ucapan. Ucapan semoga dapat umrah yang mabrur. Amin. Lepas tu lepas balik sini semua dimudahkan urusan. Nah. Ucapan nak? Ucapan semoga selamat pergi dan selamat balik. Jangan lupa doakan kami supaya dapat jemputan juga untuk pergi umrah nanti. Lepas tu semoga mendapat umrah yang mabrur. Amin. Dia dekat sini dengan family. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa sabatan fil rizqi wa qadal maut rahmatan minal maut. Allahumma alaina bi sakaratil maut wa najatan minna wa aqwal lisan. Wassalamualaikum ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Abdul Salam, Nur Zamzimi, Nur Farah, Nur Akilah. Betul? Empat. Dapat dah. Ini untuk makanan dekat sana nanti. Ini simpan baik-baik sebab ni macam makan free. Okey. Ini boarding pass Okey. Terima kasih. Alhamdulillah.
Airport Dubai. Pukul 9.22 kita akan transit ke Jeddah pula. Sekarang ni baru pukul 2 lebih. So, ya, masih jauh perjalanan. Lapar sebenarnya ni. Just nak cerita situation before landing to Dubai. Something happened. We stuck at airport Penang. Like macam we supposed to check in our bag like 6:45, and then we stuck at there. They're saying like the system having a problem. So we all are worried. Sangat-sangat risau. Tapi Alhamdulillah Allah memudahkan juga urusan kita orang. Kita orang semua lepas masuk juga, Alhamdulillah. And yeah, so right now I'm in airport Dubai. As you guys can see, my family's there sleeping. Because right now at Dubai right now is like I need to check. Hold on. So at Dubai was like 3:15 AM pagi sangat. Sekarang pagi. So yeah, cuaca pun agak sejuk di luar. So yeah, and we been through airport Dubai sangat besar, sangatlah besar. Yeah. Oh yeah, we got the free coupon untuk makan. Dalam perjalanan kita ke Taif, kalau ada RNR nanti kita akan berhenti untuk buang air, semayang semua, kita akan semayang kat situ. Okey? Jadi sekarang niat mulai. Ya, ada botol minuman. Kakak.
Allahumma هذا hadza عربك arabuka وأمنك wa amnaka فحركه عربك تتشكك في ujung sana tu, sana jauh tu, itu ada tempat mustajabah. kita orang nak pergi masjid sekarang ni solat maghrib dengan isyak. Kita nak pergi Tahan lagi. kita nak melawat apa kubur Abbas. Abdullah bin Abbas. Sekarang tengah anduri. Mana tu? Satu lagi. Okey. Kita tunggu lagi. Dah. Tak. Ada orang kita kat sana. Sepupu Rasulullah SAW. Jadi kita bagi salam sama-sama. Assalamualaikum ya ahli diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Abdullah bin Abbas. Ya Abdullah bin Abbas. Warahmatullahi wabarakatuh. Jam lah. Allah. Hey, Alhamdulillah. Sekarang kita ada dekat hotel yang pertama, Swiss International. Yang ni kita dekat Tahir. Sekarang ni dekat Swiss International. Tara, yang ni daripada Joy Travel punya. Wah, cantik. Wah, no. Sekarang ni subuh dekat Taif. Sejuk. Berapa saja sekejap tengok balik. Taif sekarang ni 12 Celsius. Sebab agak sejuk. Sebab subuh kan pagi. Subuh 5.32. Sejuk. Pakai tu. Tak sejuk. Pakai tebal pun tak sejuk. So, lagi makan dulu breakfast. Dan 8.30 kita akan naik bas. Dalam tak sempat lah tunjuk keadaan ni. Mana ni? Sana. Ni. Ni hotel dia kat. Hotel dalam dia. Cantik. Nak tengok gambar kan? Kami beli sikit makan falafel dengan kebab. Langkah. Okey. Sedap. Ini falafel. Okay. Terlalu asap.
من أوصل كتب السماء إلى البشر ما الشمس من نور النبوة ما القمر فقفوا على Museum. Masuk museum. Nak masuk 20 rial tau. Dah bayar dah kau. Bayar sekali. Senapan gajah. Duduk. Tapi cakap bahasa Malaysia atau cakap Arab? Faham bahasa Malaysia? Senapan gajah kat luar tu. Tu kecil. Okey. Mak sama nak masuk. Yang kakak harus dan perempuan buat dalam ini. Bahasa Arab nama dia sahar. Itu belum ada isi. Ui, berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Periuk ni kan digunakan untuk memasak di padang Arafah pada zaman dulu. Ya? Kita fikir macam mana nak angkat, tengoklah nak angkat tudung dia pun tak naik je. Macam mana nak angkat masak? Tapi dulu di Arafah memang ada orang yang bekerja untuk angkat ni. Ni belum isi barang lagi. Sekali lagi bismillah. Tak naik. Tak naik. Siapa boleh tolong angkat cepat? Yang boleh angkat dan naik. Jangan. Ni
kurang sikit. Angkat ni, Ji. Angkat. Kau beli. Yang ni tak boleh, tak lepas. Syuk yang Ali. Chef Ali. Syuk Ali. Chef Ali. Kawasan tu dah dekat dengan Sami tu. Dekat, Kak. Ustazah, kita semua 5 furud kita boleh main dekat jalan umum. Dia balik-balik je. Dia balik. Oh, belakang tu je. Macam Tu Datuk cerita. Datuk cerita. Datuk lahir sini lah. Dari di sini. Tok nenek Datuk memang orang mana? Orang kita. Orang Kedah. Asal orang Tu kita. macam Ustazah cerita tu lah. Jadi bila lahir cucu semua. Tapi Datuk kahwin dengan orang Saudi kan. Tapi sebab Datuk dikahwin dengan orang Saudi, so dia dapat Ayah saya pun lahir di sini. iya. Ayah. Betul saya. Daripada Kedah. asal. Datuk cerita rumah dia dulu belakang tempat sa'i lah. Tu belakang tempat sa'i dia panggil Syekh Ali. Nanti Ustazah Chef cerita Ali ya kat sana. betul. Lain Dan ni tempat buan bawah. dah Chef Ali. Lepas tu jiat. Buan dah semua. Makan unta ke? Makan unta ke? Makan unta ke? Makan unta ke? Ya, makan unta. Dia turun. Bye. Kami lupa lah bawa makanan kucing. Apa? Ini untuk ini kurma untuk Lepas tamat. banyak kurma ni. Ini tahan sama panas sejuk. Nama dia bahasa Arab Sa'af yang ni dan kurma. Sebab tu zaman Nabi dulu kan dia buat Masjid Nabawi pun daripada batang kurma dengan unta. Daging unta. Dia daging unta timbang. Oh, tadi zaman Mak Long tak apa. Tak dalam daging ni. Nanti Timbang. Ni timbang daging unta. Timbang daging unta. Tahan. Abang nak duduk? Duduk lah. Boleh duduk. Kursi pelepah kurma. Bukan tadi ramai. Dah pusing sekejap je. Sama umur ada. Mudah mana? 1926. Tengok Al-Quran. Manuscript. Al-Quran. Quran lama. Al-Quran Al-Karim ni. Quran lama. Tengok dia ada kod lah. Mana? Tak ada. Besar ni. Dia pengawal. Awal kerajaan. Tak tu dia Ada perfume.
ada bunga ros. My favorite rose is the Untuk bunga 25 liter air. Ini air rose, air mawar. Ini air rose pipe, ini atas original, ini part. Ini di bawah, ini air rose, air mawar. Ini atas 3.5 mili rose pipe original. Ini picture kan. Rose pipe. Modal ketiga, ini air rose, air mawar. Ini manfaat, ini muka wajah, ini glowing. A few moments later. Rose, ini batu. Bali ais Spanish latte. ما عندك شيء حاسة؟ وشوكليت بس هات لي شوكليت. شوكليت. Sedap weh. Apa? Hari ni delima dari Yaman. Makan-makan, lepas makan kita pergi makan buat murah lah. Sampai lebih buat ni seperti kayak Ular tengok ni. Nah, ambil. Nah. Dah. Habis. Tepi dia pun nak jalan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله. Datang dan katakan padanya di sana. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Apa ni? Tak boleh untuk berdakwah secara terang-terangan. Jadi Rasulullah pun berdakwah di rumah Arkam bin Abi Arkam sebab dia adalah hamba yang telah memeluk agama Islam. Jadi Rasulullah pun berdakwah secara sembunyi di rumah Arkam bin Abi Arkam. Di kawasan rumah di kawasan ni lah. Sebab tu pintu ditulis pintu Arkam bin Abi Arkam. Sebelah sini ditulis, sebelah sana ditulis. Jadi kita tak tahu spesifik, tapi sini kawasan dia. Dan di sinilah tempat Saidina Umar memeluk agama Islam. Saidina Umar dia garang masa dia belum peluk agama Islam. Dia marah sangat ya. Dia memang seorang yang kuat ya. Dia punya pribadi tu pun kuat ya. Sehingga kan Nabi berdoa dia nak dua Umar tu masuk Islam. Satu Umar Al-Khattab, satu lagi Umar Abu Jahal.
Tetapi yang Allah pilih adalah Umar Al-Khattab. Itu pun selepas dia lempang adik dia. Dia dengar adik dia baca Quran, dia surah Toha, dia lempang, berdarah. Lepas tu bila dia tengok ayat tu, dia dengar, dia terus cakap di mana Muhammad. Dia cari Muhammad dan Muhammad masa tu berada di rumah Arkam bin Abi Arkam, dan dia terus memeluk agama Islam. Kemudian dia keluar dan dia declare, dia kata dia dah Islam. Dia memang tak takut ke orang kan. So dia declare dia Islam, dan selepas memeluk agama Islam tu orang kata orang kafir Quraisy tak berani sangat lah, sebab Sayyidina Umar dia orang yang kuat kan. Kemudian dekat situ kan kita tadi Bukit Sofa. Bukit Sofa ni dia sebenarnya ada peristiwa di sebalik Bukit Sofa, Safa Marwah ni. Kalau kita tengok dulu-dulu Bukit Sofa ni dia satu Safa satu Marwah, dia ada beberapa kisah. Satu ketika Rasulullah nak diperintahkan untuk menyeru keluarga dia memeluk agama Islam, ya. Jadi Rasulullah naik atas Bukit Sofa, Rasulullah cakap dekat orang semua, termasuk dalam masa tu Abu Lahab semua ada. Dia kata, datanglah, kalau aku katakan di belakang bukit ni ada musuh yang akan menyerang, percaya atau tidak? Semua orang percaya sebab Rasulullah seorang yang amanah, al-amin, ya. Tetapi bila Rasulullah katakan, percaya tak kalau aku bawakan satu agama yang benar, yang percaya kepada Allah SWT, mereka tak percaya. Abu Lahab, Abu Jahal pukul Rasulullah di atas bukit tersebut, sehingga Hamzah datang dan melindungi Rasulullah. Sebab tu Rasulullah sayang sangat dengan Sayyidina Hamzah. Ya, bila Sayyidina Hamzah syahid ketika di Uhud, nanti kita cerita dekat sana, Rasulullah sangat sedih sebab Hamzah yang duk jaga Rasulullah, ya. Dan di atas bukit itu juga berlaku peristiwa di akhir zaman nanti akan keluar sejenis binatang yang namanya Dabatul Ard. Dabatul Ard tu binatang yang ada macam-macam sifat, dan dia dapat menentukan ini kafir, ini Islam, ini kafir masa tu, ya. Jadi dia akan bangun, dia akan dibangkitkan, dia akan keluar dekat Bukit Sofa. Ada yang kata janganlah mereka baik, jadi dekat-dekat atas sebenarnya. Kemudian masa zaman jahiliah, atas Bukit Sofa ni diletak, dia ada dua orang, seorang lelaki, seorang perempuan nama Nailah, ya, dengan seorang lagi nama aku tak ingat dah. Mereka berzina. Jadi lepas tu mereka telah ditangkap dan diletak di atas sofa, satu di atas marwah satu. Jadi yang mana datang macam dia hina lah mereka tu sebab mereka buat salah, ya. Jadi tapi lama-lama berubah daripada penghinaan dah jadi satu pemujaan. Dia buat patung, ya, patung Nailah patung tu. Jadi mereka akan menyembah lah di Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Sebab tu bila datangnya Islam, sahabat-sahabat tak berapa nak buat syiar ni, sebab dia rasa macam masih lagi cara yang jahiliah buat, ya. Tapi sebab tu turun ayat Al-Quran tu, inna Safa Marwata min sya'airillah. Sebenarnya daripada Safa ke Marwah itu adalah syiar. Dah selesai dah buat umrah, alhamdulillah. Sekarang kita on the way balik hotel dulu. Rehat dulu, semua lagi. Untuk subuh kita datang lagi.